Menerusi isu penggunaan kalimah Allah yang menggugat kesucian agama Islam, Allah sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa etnik. Aspek penting yang tidak dapat dipertimbangkan secara langsung oleh penghakiman adalah implikasi terhadap apa yang dimaksudkan untuk bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mengesahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sudah pasti bahasa komunikasi utama untuk semua rakyat Malaysia. Kanak-kanak di sekolah awam mesti belajar bahasa Melayu. Ini berguna dalam konteks masyarakat pluralistik dengan banyak kumpulan bahasa. Sebagai contoh di Malaysia Timur, di mana terdapat banyak kumpulan budaya dan linguistik. Penggunaan bahasa Melayu di gereja telah menjadi kaedah penting untuk menggabungkan platform. Namun, jika bahasa Inggeris adalah bahasa lingua franca di Malaysia, ia melanggar logik pemerintah berbahasa Melayu untuk kaum dan agama tertentu. Mengapa hanya sebilangan kecil rakyat Malaysia yang dapat menggunakan kalimah Allah untuk menunjukkan Tuhan mereka, sementara orang Malaysia dan Tuhan mereka yang lain tidak boleh? Ini bukan sahaja diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan konsep bahasa kebangsaan. Kronologi isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Pada 31 Disember 2007, polemik tercetus apabila pengarang The Herald mengumumkan Kementerian Dalam Negeri telah memperbaharui kebenaran surat Kaabah untuk menerbitkan tanpa larangan menggunakan kalimah Allah. 16 Februari 2009, Gereja Roman Katolik memfahamkan semakan semula kehakiman bagi mendapatkan perisytiharan keputusan Kementerian Dalam Negeri melarangnya menggunakan kalimah Allah dalam majalah mingguan itu bercanggah dengan undang-undang. Pada tahun yang sama, Mahkamah Tinggi telah meluluskan permohonan semakan semula kehakiman oleh Gereja Roman Katolik itu. Pihak KDN dan kerajaan telah memfailkan rayuan pada tarikh 4 Januari 2010 di Pejabat Pendaftar Mahkamah Rayuan bagi mengertikan keputusan Mahkamah Tinggi itu. Kes berlarutan sehingga pada tarikh 14 Oktober 2013, Mahkamah Rayuan telah meluluskan rayuan kerajaan untuk melarang akhbar The Herald daripada menggunakan kalimah Allah. 11 November 2013, sekali lagi Gereja Roman Katolik memfailkan permohonan untuk merayu kepada Mahkamah Persekutuan dan mengemukakan 26 persoalan undang-undang. Walau bagaimanapun, pada tarikh 23 Jun 2014, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan untuk menolak permohonan dari pihak gereja itu. Pihak Gereja Roman Katolik pada tarikh 19 September 2014 sekali lagi memfailkan permohonan semakan semula kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan itu. Akhirnya, pada 10 Mac 2021, Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Nur B. Arifin telah memutuskan bahawa penganut agama Kristen di seluruh negara dibenarkan menggunakan kalimah Allah. Pemeliharaan penggunaan kalimah Allah dari aspek perlembagaan persekutuan. Isu Islam dalam perlembagaan sangat penting kerana melibatkan perhatian dan kepekaan hampir semua rakyat Malaysia. Ia diakui oleh Syekh Muhammad Nakib Al-Atas yang menjelaskan bahawa Islam memainkan peranan penting dalam budaya dan sejarah Melayu. Ini menjelaskan mengapa Islam tidak termasuk dalam penjajah Inggeris yang bermula dengan penjajah Pangkor pada tahun 1874 dan memberikan penguasaan Inggeris terhadap sistem Melayu. Disebabkan itu, dasar pemerintahan kolonial Inggeris yang berlanjutan setelah merdeka melemahkan dan memudahkan kedudukan Islam dalam pemerintahan negara. Peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Berdasarkan perkara 31 Perlembagaan Persekutuan, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Di dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan beragama, akta ini menerangkan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4 mengembangkannya. Kedua, tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Ketiga, setiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat, dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Keempat, Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Kelima,
Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral. Kesan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah rakyat dan boleh menyebabkan dendam atau rusuhan, mengelirukan akidah dan kepercayaan sesuatu agama. Akhirnya, masyarakat yang tidak sensitif terhadap perkara agama. Berlakunya pemanipulasian media yang boleh menimbulkan fitnah. Ia juga akan menyebabkan nama Allah dipersendakan sewenang-wenangnya. Dan yang terakhir, kesucian dan kehormatan kalimah Allah akan tercela apabila ia digunakan pada tempat yang tidak sepatutnya.